Halo geng, mesti ramai yang tanya-tanya kan, ini apa? Ini apa? Ini adalah barang purba geng. Kolektor lama boy mesti tahu ya. Sekarang ni masih boleh dapat lagi, tapi agak susah lah. Adalah 2-3 tempat tu masih boleh dapat. Ini sebenarnya adalah medallion card AR. So medallion card ni ada banyak watak-watak boy lah dalam tu, dan dia pun ada rarity dia juga, daripada rare, super rare dan macam-macam lah. Saya pun dah tengok barang ni barang lama ke. So keistimewaan dia kalau kita scan dengan menggunakan apps Monster Galaxy Card, ada apps dekat Play Store, you all boleh download. Gambar dia akan nyata dalam bentuk 3D geng. So dia akan berdiri ni. Boboiboy itu akan berdiri tegak macam tu. So nanti kita akan try buat satu ke dua ke contoh kan. Tapi untuk kali ni kita fokus untuk cakap review je. Jom. So card yang pertama adalah Yaya. Okay, boleh nampak kan ya. So macam ni lah. You all kena download apps yang ni. Saya tak tahu lah sekarang apps tu masih boleh pakai ke tak boleh dah. So ni barang lama geng, saya tak pasti. Untuk yang ni AR. So dia punya rarity adalah legendary. Saya mungkin ni rare kot geng. Saya tak ingat dia punya level apa ke rarity-nya. So kita ada Pro. Yang ni rare saja. Rasanya Yaya ni lagi rare kot. So next kita ada Feng. Feng rare saja. Okay. Next kita ada Boboiboy Taufan, kalau saya tak silap. English dia Cyclone lah geng, Cyclone. Okay, setakat ni kita ada 3 rare. Mana tak nampak. Kita ada 3 rare dan 1 legendary. Ya. Okay, next. Kita ada epic geng, Boboiboy Supra. Saya tak ingat lah geng yang mana lagi rare. Yang epic ni ke yang legendary? Ada yang tahu tak? Kalau ada tahu kolektor lama, orang-orang lama tolong komen ni kat bawah. And next kita ada yang ni tak buka lagi ya. Ni tak buka lagi. Kita gunting ni. Tengok dapat apa? Kita dapat Ochobot. Wah. Yang ni legendary geng, legendary. Nice. Next card. Yang ini pun masih seal geng. Yang ini pun masih seal. Jom kita tengok dapat card apa dalam ni. Boboiboy Thunderstorm. Apa? Thunderstorm? Boboiboy Halilintar. Okay, rare juga. Ini rare sajalah. Setakat ni kita ada 2 legendary, 1 epic, dan yang lain-lain tu rare saja geng. Jom kita tengok dapat apa. Dulu orang suka collect yang ni lah geng, sebelum Boboiboy Monster Galaxy ada. Orang collect yang ni. So yang ini Kaizo epic. Okay, dah ada 2 epic. Kita ada Supra dengan Kaizo. Ada 3 lagi. Harap-harap kita dapat yang paling rare lah. Nanti saya tengok lagi apa yang paling rare. Saya rasa legendary kot yang paling rare. Saya ingat. Kalau korang tahu, komen dekat bawah geng. Retaka epic geng. Mantap. Retaka epic. Saya memang minat gila dengan Retaka ni geng. Dia adalah penguasa elemen yang pertama, multi elemen yang pertama lah sebelum Boboiboy. Cuk, kita ada Ying. Ini pun legendary juga. Legendary. Okay, last
last one. Kita ada sama juga boboiboy halilintar. So ada, kita dapat duplicate lagi So dalam banyak-banyak ni, favorite korang yang mana geng? Oh ya, di hujung video ni saya akan tunjuklah satu atau dua contoh lah. Kalau kita scan dia jadi bentuk apa. Harap-harap apps tu masih boleh pakai lah geng. Kalau boleh pakai saya letak kat hujung video. Kalau video ni berakhir kat sini maksudnya tak boleh pakai lah tu. Okay, semoga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you for your support.